Apa dia orang Melayu tak ada duit, negara Malaysia miskin? Sabar dulu, ini bukan apa yang saya katakan. Ini adalah perkara yang dikatakan oleh Bill O'Reilly, seorang komentator daripada Amerika Syarikat. Dia ni konservatif lah dan agak tua jugalah. So sebelum saya cakap apa-apa, jom tengok video. Let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Nak tengok kan video dia, memang mengarut lah apa yang dikatakan ni. Dia masih lagi hidup tahun 60-an, 70-an dululah. Dia katakan yang apa yang Xi Jinping buat melawat negara seperti Malaysia, negara kita, Cambodia dan juga Vietnam tak berguna sebab kita tak mempunyai duit. Rancangan China sekarang ni, dia sendiri katakanlah yang mereka hanya ingin membawa barangan China, menukar label kepada barangan Vietnam dan menjualnya dekat pasaran dunia. Benda ni pun tak masuk akal lah sebenarnya. Bukannya barang-barang kecil saja yang China ekspor dekat seluruh dunia, barang-barang yang lain complicated pun China export, macam mana nak tukar label kan. Ini tak cukup lagi, dia katakan yang negara-negara ni tak ada duit langsung. Dia ni hidup tahun bila? 60-an, 70-an ke? Sebab negara-negara ni negara membangun. Mungkin tak tahu kot yang sebenarnya ASEAN mewakili 15.5% ekspor China. Keseluruhan ekspor China ya, mewakili sebanyak 460 bilion guys. Memanglah Xi Jinping akan melawat negara-negara ASEAN, negara-negara yang besar seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Cambodia dan juga Indonesia merupakan ekspor yang paling besar China kepada negara-negara inilah. Tapi yang tak masuk akal lagi, dikatakan orang Malays, the Malays don't have the money. Okey, saya tak faham, saya tak tahulah yang dia katakan Malays tu orang Melayu ke ataupun orang Malaysian. Dia Malaysian tu dia ambil Malays lah. Malaysian worker mempunyai skill set yang tak boleh dapati dekat negara-negara lain. Kita merupakan negara semiconductor ya, dan negara kita Malaysia akan menjadi negara berpendapatan tinggi. So mungkin Atok ni nak kena belajar lagi kot, nak kena pergi sekolah balik kot. Apa pendapat korang? Komen dekat bawah dan jangan lupa follow saya Octoman Fazil untuk video-video yang global dan juga terkini.